Kelibat seekor gajah liar di sekitar Kampung Minda dan Kampung Talung di Hulu Dungun Terengganu meresahkan penduduk. Kehadiran haiwan liar itu di kawasan kebun dan kediaman mereka sejak seminggu lalu dikuatiri mengancam keselamatan, seterusnya berakhir dengan tragedi. Dakwa penduduk gajah liar itu sering muncul pada waktu malam dan sering memusnahkan hasil kebun seperti pisang, kelapa serta pelbagai tanaman lain. Ia sekaligus menyebabkan pekebun terpaksa menanggung kerugian besar. Kehadiran mamalia itu menyebabkan rata-rata penduduk bimbang untuk ke kebun, terutama ketika awal pagi. Malah, ada yang tidak ke kebun langsung buat sementara waktu, ekoran bimbang amukan haiwan itu. Kita bimbang, biasanya dia akan datang lagi. Bila dia dah tahu sini ada makanan dia, kemungkinan dia akan mari lagi kat kawasan ni. Kebimbangan kita takut dia akan kacau lagi kebun-kebun kat kawasan ni. Selain daripada merosakkan tanaman penduduk, dia akan membahayakan penduduk. Contohnya kalau kutelang dia lalu, mana orang kampung pergi ke kebun, maknanya bahayalah kepada orang kampung yang nak menanamkan usaha kebun ni. Aduan isu berkenaan telah dibuat kepada pihak berkaitan dan masih menunggu maklum balas. Feedback daripada YB, dia dah maklumkan kepada pihak wajib dan benda ni pun dah masuk dalam mesyuarat. Cuma sekarang kita tunggu feedback daripada pihak-pihak Pelik Tang lah, apa tindakan dia. Untuk pihak YB dengan saya memang dah maklum ke pihak atasan benda ni. Enggan situasi bertambah buruk, penduduk menggesa tindakan segera diambil pihak bertanggungjawab.